لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada bezanya. Bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, maka perkataan labbaikah maknanya ya Allah, ya Allah, ya Tuhan saya bertaat kepada kamu. Saya bertaat kepada kamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, kita ulang sekali lagi. Saya akan bertaat kepada kamu ya Allah. Satu kali setelah satu kali yang lain. Selalu akan bertaat kepada kamu ya Allah. Labbaika. Kita ulang sekali lagi. Labbaika maknanya ya Allah, saya bertaat kepada kamu. La syarika lak. La syarika lak di sini menunjukkan bahawasanya orang ini beriman dengan Allah. Dia ada di dalam hatinya kepercayaan yang betul. La syarika lak maknanya ya Allah, tiada sekutu bagi kamu. Apakah makna tiada sekutu bagi kamu? Bila kita kata la syarika lak, maknanya tiada sekutu bagi kamu, yakni tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pergi untuk bertaat dengan keadaan mengenal Allah, kerana kalau pergi tidak mengenal Allah, mempercayai bahawasanya Tuhan seperti cahaya atau seperti berhala atau dia beranggota badan atau dia duduk di langit, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sejak zaman dahulu di tanah Melayu, ulama kita sangat ambil berat tentang mengajarkan tentang sifat 20. Antaranya mukhalafatuhu lil hawadithi, Allah tidak seperti sesuatu. So kalau si mutawif ini dia tidak tahu tentang akidah, membawa jemaah tapi jemaah itu akidahnya salah, akidahnya tidak betul. Dia percaya bahawasanya nanti dia pergi ke Makkah, dia dan Allah Ta'ala ada di dalam Kaabah di sana. Ini tidak mengenal Allah, tidak diterima amalannya. Maka kita menjelaskan kepada yang pergi dengan kita bahawasanya Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan Allah yang bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, yakni dia tidak berhajat kepada sesuatu, maka dia tidak memerlukan tempat atau arah, tidak memerlukan langit atau bumi. Labbaika la syarika lak, tiada sekutu bagi kamu ya Allah. Maka ini mengingatkan tentang akidah betul, datang dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebut labbaik, saya akan bertaat kepada kamu ya Allah. Innal hamda, di sini makna syukur. Ingat makna syukur di sini. Innal hamda wan ni'mata lak. Bila dia sampai ke tanah Makkah, ada yang dia pergi ke tanah Makkah tak faham makna talbiyah. Bila sampai, dia mula komplain tentang isu makanan, dia penat, dia itu. Lupa bahawasanya dia dah dapat kurniaan besar sampai ke tanah Makkah. Dia tengok kepada perkara-perkara duniawi, menyebabkan dia lupa tentang nikmat besar yang Allah telah kurniakan kepadanya. Maka bila dia dengan si mutawif yang pakar memahamkan kepada dia, ingatkan dia tentang makna talbiyah dan makna syukur di dalam talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa maknanya? Maknanya ya Allah, kamu yang berhak untuk disyukurkan, kamu yang berhak untuk dipuji. Wan ni'mata lak, yakni segala nikmat yang kita dapat itu milik kamu ya Allah, kamu yang kurniakan kepada kita, maka wajarnya kita bersyukur. La syarika lak, tiada sekutu bagi kamu ya Allah.